Kalau saya salah, parti boleh tunjuklah mana kesalahan saya. Pergi hala tuju tu salah ke? Ya? Kalau salah betul, ambil disiplin. Tetapi saya nak ingatkan PKR dan juga PMX, parti PKR dan kerajaan bukan entiti yang sama. Parti bukan kerajaan. Kerajaan bukan parti. Gaduh isu parti kena selesai melalui parti. Kalau pakai kerajaan untuk hukum saya, hukum penduduk Subang, tanpa sebab, tak ada alasan, itu namanya salah guna kuasa. Kalau ini boleh dilakukan kepada seorang ahli parlimen daripada kerajaan, none of you is safe. You pun boleh dilakukan ke atas you pula. Bukankah reformasi sepatutnya melawan kezaliman? Oleh itu tuan-tuan puan-puan, malam ini saya berdiri di pentas ini bagi ucapan ni, ya, oleh kerana bulan lalu saya duduk bawah situ, saya kena hukum juga. Betul? Lebih baik saya duduk sini pun tak. Nak hukum-hukum lah. Berbaloi. Oleh itu saya nak pesan kepada PKR, ambillah tindakan disiplin yang lebih. Kalau berani, tak payah suruh saya meletak jawatan. Dia nak suruh saya meletak jawatan, dia pun takut. Nanti 6 ahli parlimen keluar, dia hampus. Kalau berani, pecat saya. Pecat saya boleh terus sebagai ahli parlimen untuk rakyat Subang. Betul tak? Jangan main caketing lah orang Kelantan oyak ni. Okey? Kena berani sikit.